Wahai PMX yang dihormati. Okey, ini adalah suara rakyat lah. Suara rakyat. Orang seperti aku ni. PMX dan juga Menteri Pendidikan. Tolonglah dengar suara rakyat ni. PMX buat keputusan secara mengejut. Budak umur 6 tahun terus masuk darjah 1. Maksud dia umur 6 tahun sekarang ni masuk darjah 1. Jadi PMX kes pasal Zara Khairina tu pun tak selesai lagi PMX. Pasal Zara Khairina. Sepatutnya apa yang kita nak kena buat adalah macam mana kita punya tahap pendidikan dekat Malaysia ni bertambah baik. Bertambah baik PMX Lepas tu lagi satu PMX. Kenapa nak buat darjah 1? Umur budak-budak 6 tahun ni sepatutnya PMX fikir pasal akhirat. Fikir pasal akhirat. Bagi tahu pada rakyat bahawasanya budak umur 6 tahun kena masuk madrasah, kena masuk pondok. Buatlah macam tu. Umur 6 tahun mungkin sampai 12 tahun. Buat macam tu. Sebab apa? Sebab hari ni kebanyakan orang Islam hari ni dah jadi sekular. Mereka dah tinggalkan agama. Walaupun mereka masih lagi solat, walaupun mereka masih lagi hari-hari bersyahadah kan, bila waktu solat tu kan bersyahadah, mereka masih lagi bayar zakat. Tak payah zakat lah, sebab apa? Ni budak-budak lagi kan. Mereka berpuasa di bulan Ramadan dan haji ni lah haji. Okey, kalau kita pergi pada dewasa, benda-benda ni kita kena buat zakat, pergi haji. Okey. Jadi, kebanyakan kita hari ni dah jauh pada agama. Sepatutnya PMX, Menteri Pendidikan, fikir pasal agama. Jangan fikir pasal nak menyusahkan ibu bapa. Bila umur 6 tahun, mula kata masih PMX kata pada mereka-mereka yang bersedia saja. Lama-lama, bila PMX dah umumkan macam ni, benda tu akan jadi wajib nanti. Faham tak? Kenapa kita tak tumpukan pada akhirat anak-anak kita ni? Kita hari ni, kita tengok hari ni, kebanyakan orang hari ni jadi sekular. Mereka masih lagi solat, mereka masih lagi bersyahadah, mereka masih lagi bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mereka masih lagi pergi haji, pergi umrah. Tapi hakikat dia, kehidupan mereka tak ikut Islam. Kehidupan mereka dah ikut cara Yahud wan Nasara. Shibran bishibrin wa zi'ran bizira'in. Nabi beritahu, umat akhir zaman ni dia akan ikut orang-orang yang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta orang-orang Yahud wan Nasara ni masuk dalam lubang biawak, kita pun akan ikut. Hari ni kehidupan kita, tengoklah keadaan kita hari ni. Konsert makin banyak, penyanyi wanita makin banyak. Hari ni berapa ramai orang tak solat, IPTA. Dekat sekolah-sekolah berapa ramai anak-anak kita ni, remaja-remaja kita ni tak solat. Sebab apa? Sebab didikan. Dahlah hari ni sistem kehidupan kita ini menyusahkan ibu bapa. Sehingga kan duit kita makin kecil. Sehingga kan seorang suami yang keluar cari rezeki tak cukup untuk menampung, untuk menyara kehidupan keluarga dia. Dan terpaksa pula para isteri yang kena keluar. Maka anak-anak ni jadi anak yatim. Tak ada siapa yang nak pantau. Sepatutnya anak-anak kita ni dipantau oleh ibu bapa, terutamanya si ibu. Kita kena bawa balik apa yang Nabi bawa. Hari ni kita terlalu nak kejar sangat kemodenan, nak kejar sangat pembangunan, nak kejar sangat kemajuan. Sampai hari ni masyarakat jadi orang yang tak berpegang pada agama. Sepatutnya bab agama ni perlu dititik beratkan. Ya, betul. Ajak ulama sana, ulama sini datang dekat Malaysia, masuk sini, buat majlis sana, buat majlis sini. Berapa banyak dah sebelum ni pun buat perkara yang sama. Tapi orang Islam yang sebenar, yang sejati tu makin lama makin pupus.
Sebab apa? Sebab hari ni agama yang kita belajar dekat sekolah, agama yang kita belajar kat universiti, dia tak memberi manfaat kepada orang yang beragama Islam. Yang kita belajar tu, cuma 10% saja daripada agama yang sebenar. Sebab tu hari ni ramai orang jahil. Sebab tu bila wanita buat konsert, oh bestnya konsert wanita, bagusnya pakai tudung. Tapi hakikatnya, mereka buat perkara-perkara yang batil. Berapa ramai ni pun tak tahu hukum hakam. Contoh macam riba, bank-bank yang ada dekat tanah Allah ni. Berapa ramai ni orang yang dah menghalalkan bank. Even orang-orang atasan macam PMX pun nak buat pembangunan masih lagi buat riba. Kan buat pinjaman dekat bank dunia. Sebab ejen-ejen dia tu, ejen-ejen dia bank negara tu. Nampak tak macam mana cukai yang haram boleh dihalalkan hari ni? Nampak tak kita ni dah menyeleweng. Kita ni lebih teruk pada zaman jahiliah yang zaman sahabat Nabi SAW yang dahulu. Hari ni kita menghalalkan cukai. Hari ni menghalalkan babi. Kita pula orang Islam pula yang mempertahankan babi. Sebab apa? Sebab hari ni kita banyak sangat belajar ilmu-ilmu yang dibawa oleh barat dekat sistem pendidikan kita. British buka sekolah ni bukan saja-saja. British buka sekolah ni untuk hari ni orang Islam tak amalkan Islam. Allahu Akbar. Islam ni bukan setakat kita solat. Bukan setakat kita bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji. Bukan setakat tu je. Islam ni adalah cara kehidupan, way of life. Macam mana hari ni kita nak bermuamalah, macam mana kita nak keluar rumah, macam mana kita ikhtilat kita. Lelaki wanita perlu diasingkan, tapi hari ni kita dah normalisasikan maksiat. Hari ni banyak benda yang kita lakukan, kita hari ni menentang Allah. Kita tak bawa apa yang Nabi bawa. Kita dah jauh daripada agama yang Nabi bawa tu. Ini yang perlu kita betulkan. Anak-anak kita ni, generasi kita ni, mereka ni, bila mereka rosak, maka rosaklah generasi akan datang. Kita kena usahakan yang ni dulu. Dahlah kita ada banyak masalah dekat sistem pendidikan kita. Berapa banyak kes-kes buli, kes-kes yang mati. Semua tak selesai. Dan bila ada orang-orang yang anak-anak yang terlibat sebab mak bapak dia VVIP, mereka ini pula dimenangkan, dipertahankan. Orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa, macam mana mak ibu bapa Zara tu? Allahu Akbar. Nampak tak? Hari ni kita punya sistem korup. Sebab apa? Sebab hari ni kebanyakan orang Islam, terutamanya pemimpin-pemimpin kita tak berpegang pada Islam yang sebenar. Sebab kebanyakan mereka bukan belajar kat madrasah, bukan belajar kat pondok. Mereka banyak belajar dekat tu. Mereka belajar agama dekat Oxford. Dekat barat pergi belajar agama. Maka otak-otak mereka ni pun ikutlah acuan barat. Allahu Akbar. Ini yang kita kena betulkan dulu. Betulkan yang ni dulu. Bawa anak-anak kita suka pada agama. Bawa anak-anak kita takutkan Allah. Bawa anak-anak kita amalkan sunnah. Dekat sekolah pun tak amalkan sunnah. Bercampur lelaki perempuan. Macam mana pakaian seorang perempuan tu pakai baju putih. Sepatutnya wanita pakai baju gelap. Percampuran tu. Lepas tu kita ajar pula kehidupan Yahudi, Nasara dekat sekolah. Kita main muzik. Kita apa lagi? Kita tak bawa sunnah-sunnah Nabi. Kita tak ajar anak-anak kita kesihatan dalam Islam. Perubatan dalam Islam. Hanya kita semua. Dahlah kita punya kesihatan barat buat. Kita punya sistem pentadbiran negara kita barat buat. Sistem pekerjaan barat buat. Sistem muamalat kita barat buat. Apa semuanya barat buat. Kenapa kita takut sangat dengan barat ni? Kita tak ada Allah ke? Kita pun dah tak percaya pada Allah ke? Na'udzubillah min zalik. Jadi kepada korang tolong sharekan supaya sampai kepada mereka-mereka yang ditentukan ni. Boleh Jadi apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.